Tengok atas mesin tu tak? Macam ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan sama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari sama-sama kita melanjutkan sesi kita pada malam ini, yakni sesi tadabbur dengan soalan di mana kita uh, tahu betapa salah satu daripada kepentingan mentadabburi Al-Quran ini adalah kerana ia merupakan satu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, berapa banyak kali kita nak kena tadabbur, selalu mana kita nak kena tadabbur itu uh, secara umumnya adalah semampu yang kita boleh laksanakan. Jadi sebab itu dalam sesi tadabbur ini selalu kalau siapa yang mengikuti perkembangan tadabbur Al-Quran bersama dengan saya, ada tiga perkara, yakni yang pertamanya kita melaksanakan setiap hari, yakni setiap pagi, itu supaya kita tidak terlepas daripada mengingati uh, Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, apakah peringatan demi peringatan. Yang keduanya, kita alhamdulillah mempunyai beberapa sesi berkala, dan ini salah satu daripada sesi berkala, yakni sesi yang kita laksanakan setiap minggu yang harapnya dapat kita manfaatkan bersama-sama. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiganya adalah uh, ini adalah sesi untuk kita mendengar dan kita lebih kepada mengambil input, tetapi kita juga perlu melaksanakannya secara kendiri. Maka itu adalah sesi untuk masing-masing mempelajari bagaimanakah untuk mengeluarkan input dan kemudiannya memproses sehingga kita mencapai kepada output yang dikehendaki daripada mana-mana ayat yang kita tadabburi. Maka ada tiga perkara dalam kita berusaha untuk mendekati Al-Quran itu yang mampu kita bantu. Selebihnya bermohonlah, bukan selebihnya. Uh, yang paling utamanya adalah mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah yang memberikan petunjuk, dan dialah yang memberikan kemampuan kepada kita. Sebab itu jangan pernah kita hilang daripada radarnya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan menyambung sesi tadabbur dengan soalan memasuki halaman 112. 112 dengan makna kata kita sudah 112 minggu lah. Kalau mengikut kepada satu minggu satu muka surat, itu tidak bercampur dengan hari-hari yang kita perlu apa skip kerana ada cabaran-cabaran yang tidak dapat dielakkan. Baik,
Mari kita lihat di skrin halaman 112 atau siapa-siapa yang ada mushaf di tangan juga kita boleh melihat halaman 112. Ustazah Anita boleh mohon mute uh, ya dan semualah ya. Kalau ada yang tertekan unmute itu mohon untuk mute kan. Baik, mari sama-sama kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Ayat yang ke 24 ini memasuki halaman yang berikutnya iaitu halaman yang ke 112. Mohon di unmute semua ya. Halaman 112 yang ini kita pergi dahulu secara ringkas untuk kita memahami apakah intipati daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Maidah halaman 112 ayat 24 hingga ayat 31 ini. Yang pertamanya adalah jawapan kaum Bani Israel apabila mereka diajak ataupun diajak ataupun diseru untuk memasuki Baitul Maqdis. Apa jawapan mereka? Jawapan mereka kepada kalau kita kembali semula dalam perbincangan yang lepas ini bagaimana dua orang lelaki. Qala rajulan, berkatalah dua lelaki di antara orang-orang yang takut menyalahi perintah Tuhannya, minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Ini dua orang lelaki mengatakan bahawa masuklah melalui pintu itu. Dan ini kita
tahu tentang bagaimana perjalanan yang panjang Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel sampailah ke Baitul Maqdis. Tapi sebelum sampai di situ, maka Nabi Musa, maaf, dua orang lelaki ini mengajak, dan apa jawapan Bani Israel? Maka jawapan Bani Israel ini terus mengatakan kepada qalu ya Musa. Mereka tak kata kepada rajulan yang dua orang tadi, tapi mereka terus kata kepada ya Musa, wahai Musa. Apa jawapannya? Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Sesungguhnya kami takkan masuk ke negeri itu selama-lamanya selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Kerana kita tahu bahawa di dalam uh, Baitul Maqdis itu ada kaum yang sangat kuat, yang mereka tahu mereka tak mampu untuk berhadapan dengan kaum tersebut. Dan inilah pengecutnya. Dan hari ini kita mendapat berita terkait dengan perkembangan saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Uh, Israel sudah pun uh, apa mula menghantar pasukan mereka untuk uh, settle down di Gaza itu, dan mula untuk apa melaung-laungkan kembali apa yang telah kononnya mereka perjuangkan di sana. Wallahu taala alam. Hanya itu menjadi peringatan kepada kita sebagai umat Islam betapa uh, rapuhnya kita sehingga mudahnya kita diratah pada hari ini. Dan kita tidak pernah boleh menyalahkan sesiapa, melainkan ketika mana kita berada di zaman ini maka kitalah pemain itu. Kita tak bukanlah penonton yang berada di luar padang yang kita memarahi pemain-pemain yang berada di dalam padang, tetapi hakikatnya kitalah hari ini yang berada di atas padang itu. Hanya tinggal lagi apakah kita melaksanakan tugas kita berada di atas padang itu ataupun sebaliknya. Dan inilah apa yang berlaku satu ketika dahulu apabila Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa ketidaksiapan mereka untuk memasuki tanah itu. Fazhab anta wa rabbuka. Iaitu engkau pergilah dengan Tuhan kau. Seakan-akan satu bentuk perlian. Kan kau ada Tuhan kau. Dia macam kita kan. Kita kan ada Tuhan. Jadi pada orang kata kat kita, pergilah kau kan ada Tuhan. Kau buat je lah. Kau dengan Tuhan kau je yang buat. Faqatila inna hahuna qa'idun. Perangilah mereka. Pasal kau kan kuat. Kau ada Tuhan kau. Sebenarnya kami di sini adalah untuk qa'idun. Bukan jalisun. Jalisun itu duduk-duduk dalam sekejap. Tapi qa'idun. Qa'idun ni orang yang duduk sampai dah bersedia. Dengan erti kata duduknya dalam tempoh yang lama. Kami akan stay je dekat sini. Dekat sini. Ini jawapan daripada Bani Israel. Sebab itu kalau kita mengambil kembali semangat daripada peperangan uh, di Badar itu. Nabi SAW sampai di Badar dan Nabi bertanya di kalangan para sahabat, berikanlah saranan kalian. Uh, Syiru alayya ayyuhal muslimun. Nabi kata, berikanlah saranan kalian kepadaku, hai kaum muslimin. Dan kita tahu bahawa Nabi sesungguhnya memerlukan jawapan daripada kaum Ansar. Kerana Muhajirin itu golongan apa jumlahnya tidak ramai orang yang berhijrah. Tapi yang bersama pada ketika itu bersama dengan Nabi adalah daripada kalangan Ansar. Dan kita tahu bahawa Muhajirin itu mempunyai kepakaran dalam berbisnes. Tetapi di Madinah mereka mempunyai kepakaran dalam peperangan. Maka ini dua gabungan yang berbeza. Tetapi nanti kalau kita baca sejarah dengan bacaan yang lebih detail, maka kita akan dapati betapa pentingnya untuk menggabung jalibkan antara semua kelompok ini supaya ia akan membuahkan hasil yang luar biasa. Baik, kita tak bicarakan itu. Hanya sahaja apabila Nabi SAW bertanya, maka Sa' Ibnu Mu'az, ini pemimpin daripada kalangan Ansar, bangun. Dia kata, Ya Rasulullah. Nabi tanya, siapakah? Bagilah saranan kalian. Maka Sa'ad kata, Ya Rasulullah, seakan-akan kau menyindir kami.
Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Seandainya engkau hadapkan kami ke laut ini, lalu engkau memasukinya, nescaya kami pun akan memasukinya pula bersama dengan kamu. Bagi tahu betapa orang-orang Ansar, cukuplah suara yang dinyatakan oleh pemimpinnya pada ketika itu, Sa'ad, bahawa kalau engkau masuk dekat laut ini pun, kami akan ikut tanpa ada satu orang pun yang tertinggal di antara kami. Kami sekali-kali tidak segan untuk menghadapi musuh kami esok hari. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang teguh dalam perang dan pantang mundur dalam medan perang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepadamu sikap kami yang akan membuat engkau senang hati. Maka bawalah kami dengan berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini jawapan daripada pemimpin Ansar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar jawapan ini. Ini jawapan yang dinanti-nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan orang Ansar. Bahkan dalam peperangan Badar juga kalau kita baca dalam hadis Bukhari bagaimana Al-Miqdad dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni orang-orang Ansar tidak akan mengatakan kepada kami sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang kata Bani Israel kata ni? Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami tak akan ikut masuk negeri ni selama-lamanya dengan kamu. Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Maka Miqdad kata kami tak akan bagi jawapan kepada kamu ya Rasulullah dengan jawapan yang macam tu. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke kita belajar bagaimana uh, kepimpinan yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ada dua perkara yang besar kalau kita cakap tentang peperangan Badar, iaitu sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar itu berundur kerana asalnya bukanlah untuk berperang, tetapi kalau dalam situasi pada ketika itu berundur, maka antara yang dibincangkan oleh sejarawan akan mengatakan betapa lemahnya pimpinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad cakap je lebih dan dia tak berani pun nak buat. Dan sedangkan jumlah tentera Islam pada ketika itu ataupun orang yang bersama dengan Nabi pada ketika itu tak ramai pun nak berhadapan dengan tentera yang ramai. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan tentera Badar pada ketika itu, dan ketika mana tentera Badar menang, maka itu menjadi titik tolak kepada kekuatan umat Islam yang mula digeruni. Maka peperangan Badar itu juga menjadi pelajaran besar kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jangan kamu senang-senang nak memperlekehkan Muhammad dan orang-orang yang berada bersama-sama dengannya. Maka ini juga menjadi pelajaran kepada kita bagaimana sampai ke tahap itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membina kekuatan internal umat Islam, sahabat-sahabat yang berada pada ketika itu. Berbeza dengan apa yang berlaku kepada kaum Nabi Musa, Bani Israel. Sebab itu hari ini, kalau ada yang masih kecut dan masih takut berhadapan dengan Bani Israel, maka ketahuilah bahawa uh, kalau dalam surah Al-Hasyr itu, siapa pun yang mengkaji surah tersebut akan membaca tentang bagaimana Bani Israel itu daripada dahulu adalah bangsa yang tidak berani ke hadapan pun. Tetapi kalau mereka berani mengangkat kepala dan mereka berani ke hadapan, itu menunjukkan bahawa bangsa yang berhadapan dengannya itu adalah bangsa yang lebih lemah. Dan hari ini, ketika mana ada yang ditancapkan rasa gerun kepada mereka, maka segeralah melihat kembali kepada diri masing-masing. Tidak perlu melihat orang lain, tetapi lihatlah pada diri masing-masing. Apakah kita termasuk dalam kalangan orang yang lebih lemah? Pasal surah Al-Hasyr menyebutkan tentang betapa mereka ini la yaqilun, la yafqahun. Mereka ini satu bangsa yang tidak berakal, yang tidak memahami. Dan kita kalah kepada satu bangsa yang Allah kata mereka ini la yaqilun, la yafqahun. Sekali lagi kita adalah pemain di zaman ini, maka renung-renungkanlah untuk kita mula bermuhasabah tentang di mana kita sebenarnya pada hari ini. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Maka Nabi Musa merayu kepada Allah, katanya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan juga saudara, yakni Nabi Harun.
Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik. Maka ini merupakan aduan Nabi Musa alaihi salam. Rabbi, Tuhan, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Aku ni tak ada daya upaya dah, melainkan diriku dan juga saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu dalam dakwah ini, ia bukan satu perkara yang mudah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, memang selalu kita berendam dengan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah Allah yang menjadi saksi bagaimana peritnya, bagaimana susahnya, bagaimana perlu kita berhadapan dengan pelbagai mihnah dan tribulasi untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dengan musuh Allah yang mempunyai rencana-rencana yang lebih licik, sehingga kalau kita tidak memahami tentang dunia ini dengan baik dan mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala, sudah pastilah kita akan menjadi satu kelompok yang sangat lemah untuk berhadapan dengan mereka yang cuba untuk selama-lamanya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak akan pernah padam, dan kitalah yang berdoa supaya kita menjadi hamba Allah yang memegang lampu-lampu itu, kerana lampu itu tidak akan pernah padam selama-lamanya, hanya di mana kedudukan kita. Apakah kita yang berupaya untuk memegang terus lampu itu, ataupun kita adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang tidak berbuat apa-apa. Apatah lagi kalau kita termasuk dalam kalangan orang yang menentangnya pula. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Dan kembalilah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan, apatah lagi kita tentang dakwah, bercakap tentang membawa manusia kepada Al-Quran, As-Sunnah, ini bukan perkara yang mudah untuk kita laksanakan. Antara perjuangan yang besar yang saya kira ni bertahun-tahun kita lakukan, ada dua perkara. Saya mengajak kepada dua perkara ini, iaitu mengembalikan generasi yang uh, mempunyai kesiapsediagaan uh, melalui perekonomiannya, dan yang terbesar yang kita letakkan adalah daripada sudut wakaf. Saya kira bukanlah kita nak menguruskan mana-mana wakaf, kerana kita sendiri sudah pun bergerak, uh, tetapi kita tahu bahawa itulah peradaban yang pernah dibina, masing-masing perlu memahaminya dan menggerakkannya sendiri. Dan itu perlu dengan ilmu. Hanya kalau tidak ada ilmunya, maka kita akan terus ketinggalan. Dan itu sudah pun ada pada zaman kegemilangan Islam, dan kita tahu bahawa kegemilangan itu tidak akan kembali selama mana kita tidak mengembalikan orang-orang yang mampu untuk menghidupkannya. Sebab itu kita terus-menerus menyampaikan ilmu tersebut. Dan dalam ekonomi, saya kira ada tiga perkara sahaja yang besar yang boleh saya bantu, iaitu yang pertamanya adalah meluruskan cara fikir tentang teori sumber yang terhad dengan kehendak yang tidak terhad, yang hakikatnya sebenarnya sumber ini adalah tidak terhad. Namun kitalah yang boleh menguruskan kehendak kita yang sebenarnya ianya terhad. Dan ia dua uh, dimensi yang berbeza, dan itu semua sudah ada panduan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, bagaimana kita menguruskan sebenarnya sumber yang tidak terhad. Kalau kita cakap tentang sumber dan kehendak yang sebenarnya ianya terhad, kalau kita bercakap tentang membina generasi yang memahami tentang hakikat itu, dan kita bergerak ke arah membina peradaban, antara peradaban besar dalam perekonomian itu adalah melalui sistem wakaf. Itu sekali lagi kita akan terus menyampaikan aplikasi, silakan terus masing-masing dengan dengan ilmu yang sudah disampaikan. Dan yang keduanya adalah kita terus-menerus menyampaikan tentang betapa pentingnya Al-Quran ini dibaca, tapi yang lebih tinggi
yang kita mahu supaya Al-Quran ini mencapai kepada tujuan yang utamanya, iaitu untuk diamalkan. Maka untuk diamalkan itulah yang memerlukan kepada kefahaman. Dan kefahaman itu sudah pasti memerlukan kepada metodologinya. Sebab itu ini yang kita ajak dan terus perjuangkan. Hanya sahaja kita tahu bahawa ini semua ada cabarannya. Sebab itu bila baca ayat ini, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Maka kita rasa tenang kembali hati ini kerana dalam menempuh mehnah yang mencabar ini, ayat-ayat beginilah yang selalu menenangkan kita. Betapa serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hanya kepada Allah lah untuk kita bergantung harap. Dan ayat yang ke-26 memasuki bagaimana kaum Nabi Musa. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Dengan doa Nabi Musa iaitu fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkanlah aku dan juga uh, saudaraku Harun, dan ada beberapa orang yang baik juga bersama dengan Nabi Musa alaihi salam, antaranya adalah Nabi Yusha yang menjadi pembantu Nabi Musa alaihi salam. Ini menjadi pelajaran besar. Saya pernah bicarakan tentang bagaimana murid pemimpin yang besar itu, pemimpin yang hebat itu adalah mereka yang melahirkan pemimpin yang hebat selepas mereka. Kerana dalam kisah Nabi Musa, kita tahu bahawa Nabi Musa pada akhirnya dalam kisah ini tidak berjaya membawa masuk Bani Israel. Tetapi ada yang berjaya membawa masuk selepasnya, iaitu pembantu Nabi Musa, iaitu Nabi Yusha, yang akhirnya membawa Bani Israel memasuki tanah yang diajak daripada awal oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan ketika mana Nabi Musa menyatakan hal ini, berhati-hatilah terhadap doa orang yang saleh, kerana Nabi Musa berdoa dan Allah kata sesungguhnya negeri ini kami haramkan kepada mereka untuk memasukinya selama 40 tahun. Sebab itu Bani Israel mereka tak berjaya memasuki negeri itu selama 40 tahun dan mereka berpusing-pusing di padang pasir sebagai satu bentuk siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejarawan menyatakan bahawa tempat itu tak besar pun, hanya boleh menempatkan 600,000 orang. Allahumma salli ala Muhammad. Dan keluasannya itu, ada yang menyebut keluasannya itu hanyalah sepanjang 90 batu dan luasnya itu hanyalah 27 batu. Kan? 90 batu jauh mana aja kalau kita nak kira 90 batu. Ada yang kata besarnya itu hanyalah 30 batu saja, panjang dan juga lebarnya itu sekitar 18 batu saja. Nak bagi tahu kecil saja tempat itu, padang pasir tempat Bani Israel berlegar-legar pada ketika itu, yang jumlah mereka disebutkan dalam sejarah itu sekitar 600,000 orang. Tempat yang tidak besar. Maka Allah seksa mereka kerana perbuatan mereka sendiri berpusing-pusing di dalam daerah itu. Bahkan Nabi Musa sendiri wafat sebelum membawa kaumnya keluar daripada situ. Dan sekali lagi ini baca dengan bacaan yang penuh, jangan terhenti di situ kerana nanti ada yang mengatakan bahawa kalau macam itu ini merupakan seksaan lah kepada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha dan juga orang-orang yang saleh. Tidak begitu, kerana saya memberikan analogi yang mudah saja untuk kita faham. Kalau kita lihat ada orang yang dipenjarakan, penjara, dia ada warden yang menjaga penjara. Sekalipun warden itu duduk sekali di dalam penjara, tapi kita tahu bahawa warden dia ada kewenangan dia untuk keluar masuk daripada penjara, dan tidak melupakan satu seksaan pun untuk warden yang menjaga penjara tersebut. Maka ini sisi pandang yang nak kena diperbetulkan, kerana kalau salah sisi pandang nanti kita akan lihat bahawa oh, rupa-rupanya Nabi Musa itu juga diseksa. Tidak, bukan begitu. Bahkan Nabi Musa alaihi salam itu bersama dengan Nabi Harun dan juga orang-orang yang saleh pada ketika itu, uh, mereka berada di sana, tetapi analogi yang saya berikan itu harapnya dapat difahamilah dengan saksama, insya-Allah. Ah, selama 40 tahun yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu.
Dan itulah kisah Nabi Musa alaihi salam sehingga ayat yang ke-26 bersama dengan Bani Israel, dan kemudian yang memasuki ayat yang ke-27 surah Al-Maidah, mengingatkan pula kita tentang generasi awal manusia. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini kisah dua orang saudara, iaitu anak-anak Nabi Adam alaihi salam, iaitu Habil dan juga Qabil. Ketika mana mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorangnya, iaitu Habil, dan tidak diterima korban yang lainnya, iaitu Qabil. Ini kisah yang kita tahu bahawa Nabi Adam alaihi salam bersama dengan isterinya Hawa, dan ketika mana Hawa itu melahirkan, maka lahirnya itu berpasang-pasangan, kembar. Maka Habil lahir dengan pasangannya, Qabil lahir dengan pasangannya. Adapun pasangan Habil itu pasangannya tak comel, bahasa kita lah. Qabil itu pasangannya comel. Jadi mereka ni bukan berebut. Oleh kerana Nabi Adam itu ditetapkan untuk Habil berkahwin dengan kembar kepada Qabil, Qabil berkahwin dengan kembar kepada Habil. Maka sudah pastilah Qabil tengok mana boleh, ni manusia kan. Awal lagi cakap tentang itu tidak boleh kita nafikan tentang kecantikan itu. Maka Qabil itu kata tak puas hati. Maka kalau tak puas hati, apa jawapan yang diberikan oleh Nabi Adam alaihi salam? Kalau macam tu, datangkanlah korban kamu masing-masing. Persembahkanlah korban kamu masing-masing. Maka ada yang diterima, ada yang tak diterima. Kalau diterima, maka dialah yang akan berkahwin dengan apa ni, pasangan yang cantik itu. Oleh kerana itu, Habil datangkan sembahannya, iaitu korbannya, dan juga Qabil juga mendatangkan korbannya itu sendiri. Tapi ketika itu Allah kata bahawa diterima korban salah seorangnya saja, iaitu Habil, dan korban Qabil itu tak diterima. Sebab itu korban itu jadi pelajaran kepada kita supaya memberikan yang terbaik, persembahkan yang terbaik dalam pemberian kita. Kerana ada orang yang nak memberi tetapi dia mengabaikan tentang pemberian yang terbaik, ya. Dan qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini satu satu perkara yang ajib, ajib, sangat ajaib untuk kita berikan perhatian. Kerana apa? Uh, inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima minal muttaqin, daripada orang-orang yang bertakwa. Apa, pemberian-pemberian yang terbaik. Sebab itu kata Fudalah bin Ubaid, dia kata seandainya aku mengetahui bahawa Allah menerima daripadaku satu amalan kebaikan walaupun sebesar biji sahaja, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan juga seisinya. Sebab itu apabila menjenjak umur 40 tahun, ketika mana satu orang itu sudah masuk 40 tahun dan sudah diusap di wajahnya, kalaulah kebaikan kamu tidak melebihi daripada keburukan kamu, maka ketika itu hanya yang tinggal di antara kamu itu hanyalah kematian, dan saat ketika itu yang memisahkan kamu dengan syurga adalah kematian juga. Kalau kebaikan tidak mengusap kamu, tidak melebihinya daripada kejahatan, maka bersedialah dengan neraka Allah Azza wa Jalla. So, ini merupakan satu kegerunan kepada kita. Apatah lagi kalau sudah mencapai 40. Dan alhamdulillah kat sini, kalau sudah sampai, maka ini peringatan. Kalau belum sampai juga sebenarnya peringatan. So, itu kita diajarkan dengan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. A'mala salihan tardahu. Amal salih yang diredainya. Sebab itu bukan tentang kita ni buat banyak, tetapi berapa yang kita harapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana bukan tentang banyak yang kita buat, tapi yang lebih kita khawatirkan adalah yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima itu adalah daripada yang baik, bang, yang baik-baik. Sebab tu Ibnu Dinar dia kata apa? Tidak diterimanya amalan lebih kukhawatirkan daripada banyaknya beramal. Beramal tetap kita kena
kena buat. Tetapi kata Ibnu Dinar, yang lebih aku khawatirkan itu adalah kalau tidak diterima amal. Ini ya yataqabbalullahu minal muttaqin. Tapi jangan pula kita termasuk kalau macam tu kita tak perlu beramal lah. Tak beramal tetap kena beramal. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau amal kita itu tak diterima. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Sebab itu selalulah berdoa supaya Allah berikan kita hidayah dan juga taufiknya agar setiap amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Maka sesungguhnya aku akan membunuhmu, kata Qabil, apabila sembahan apa korbannya tidak diterima. Maka Habil kata, ni nasihat Habil. Nasihat Habil kata inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, dan kemudiannya Habil kata lagi, demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Habil kata, kalaupun kau datang kepada aku Qabil untuk bunuh aku, apa kata Habil? Aku sekali-kali tidak akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sebab itu ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua orang Muslim itu saling berhadapan dengan pedangnya masing-masing, iaitu satu orang Muslim dengan satu orang Muslim bergaduh, maka si pembunuh dan si terbunuh kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Baik yang terbunuh, baik yang membunuh, dua-duanya masuk neraka. Maka mereka, yang ini sahabat bertanya, Ya Rasulullah, yang membunuh tu kami tahulah kenapa dia masuk neraka. Tapi yang terbunuh tu kenapa dia pun masuk neraka? Maka Nabi kata, sesungguhnya dia pun berkemahuan keras untuk membunuh temannya itu. Maka berhati-hatilah kita dalam persengketaan, kerana baik yang memulakan ataupun yang membalas, maka kedua-duanya tidak ada kebaikan di antara satu sama lain. Sebab itu sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biarkan syaitan bertepuk tangan apabila umat ini bertelagah. Kerana salah satu daripada kegembiraan syaitan adalah apabila melihat umat ini bertelagah antara satu sama lain. Sebab itu kalau ada orang yang bertelagah, jangan kita siramkan lagi minyaknya kepada api yang sudah menyala. Maka carilah jalan untuk kita memadamkannya supaya ia tidak marak, dan kita padamkan terus, kerana yang perlu disuburkan bukanlah kemarahan, bukanlah pergaduhan, bukanlah persengketaan. Carilah jalan untuk mendamaikan. Alangkah baiknya kalau damai dan benar berbanding sengketa tetapi hanya salah satu yang benar. Kalaupun salah satu yang benar itu dia dapat tertegaknya kebenaran, tetapi kita tahu di sana akan berlakunya sesuatu yang tidak enak untuk kita berhadapan dengannya. Baik, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Sebab itu hati-hati cakap tentang pembunuhan ini, kerana yang melakukan itu akan membawa dosa orang yang dibunuhnya. Maka dengan itu menjelah engkau dari ahli neraka, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini nasihat daripada Habil kepada Qabil. Tetapi lihatlah, kerana nafsu yang terus membuat-buat. Nafsu yang terus membuat-buat ini menyebabkan dia tak boleh nak terima nasihat kebaikan. Maka nafsu jahat Qabil itu mendorongnya sehingga dia tergamak membunuh saudaranya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Dan pada ketika itu menjadilah ia daripada kalangan orang-orang yang rugi. Faba'asallah. Maka ketika itu Allah hantarkan seekor burung gagak. Ajarkan Maria, boleh ke kita mute kan, sebab nanti ada bunyi-bunyi di situ. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Kerana ini adalah sejarah pertama pembunuhan di atas muka bumi. Sejarah pertama terjadinya pembunuhan itu kerana dengki. Sebab itu dengki adalah maksiat yang pertama di dunia, dan itu juga merupakan maksiat yang pertama di akhirat. Kerana dengkilah maka iblis itu dikeluarkan daripada syurga. Kerana dengki jugalah maka berlakunya kemaksiatan yang pertama di atas
muka bumi ini, iaitu pembunuhan yang pertama. Sebab itu berhati-hati dengan dengki. Sebab itu antara yang pernah saya bicarakan dahulu, nanti carilah di mana-mana semula. Ada 25 penyakit dan juga penawar bagi hati. Saya senaraikan dan juga saya karang kitab, bukan karang kitab lah. Saya himpunkan kembali apa yang dibicarakan oleh para ulama untuk kita mengenal kembali hati ini. Maka ada penyakit, hati ini ada 25 penyakit dan salah satunya adalah dengki. Dengki adalah keadaan satu orang dia tidak boleh melihat orang lain melebihi daripada apa yang dimilikinya dan dia berkehendak supaya kebaikan yang dimiliki oleh orang itu dihapuskan. Itu dengki yang bahayanya kerana dia mengharapkan kebaikan hilang daripada orang yang didengkinya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kembali faba'asallahu ghuraban, maka pada ketika Habil sudah dibunuh oleh Qabil, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ini burung gagak. Sebab itu sampai hari ini kalau kita lihat ada kajian zoologi. Zoologi. Sampai sini belajar zoologi kan. Wallahu alam. Kalau dalam yang setakat yang saya tahu dalam zoologi itu, gagak ni dia ada majlis pengkebumian dia. Itu gagak. Ni cuba tengok gagak kalau seekor mati, nanti yang lain-lain itu akan berkumpul. Mereka ada majlis pengkebumian. Itu gagak. Saya tak Allah sebutkan burung gagak kat sini. Walaupun dah banyak-banyak burung yang lain, tetapi burung gagak yang dinyatakan. Ah, Maka burung gagak itu mengorek-ngorek tanah dan kemudian ia menimbuskan mayat apa ni saudaranya. Gagak bergaduh dan dia menimbuskan mayat itu dan kemudian inilah yang dilakukan oleh Qabil. Dan kemudian Nabi Qabil kata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia daripada golongan orang-orang yang menyesal. Fa'asbaha minan nadim. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini ada dua kisah yang kita baca, iaitu yang pertamanya adalah kisah Nabi Musa dan juga Bani Israel, yang mana pelajarannya sudah kita bincangkan tadi, dan yang keduanya adalah kisah anak-anak Nabi Adam antara Qabil dan juga Habil. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan beberapa persoalan. Soalan-soalan yang saya kira ini menjadi uh, perhatian untuk kita bersama-sama supaya dengan soalan-soalan ini mudah-mudahan semakin jelas apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini untuk kita fahami dan kita amalkan bersama-sama. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka itu menolak dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami takkan masuk ke negeri itu selama-lamanya. Maka soalannya, apa kaitan di antara kisah yang disebut dalam ayat ini dengan pembukaan surah ini? Apa kaitannya? Baik. Kisah dalam ayat ini merupakan bukti terbesar akan pengingkaran janji orang-orang Yahudi. Kerana surah ini dimulai dengan seruan untuk memenuhi janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu kan permulaan surah Al-Maidah. Maka lihatlah di sini kaitannya dengan bangsa yang mengingkari janji, yakni Yahudi. Dan terbina di atas seruan ini, maka surah ini juga menyatakan tentang janji yang diambil ke atas mereka dengan firman Allah dalam ayat yang ke-12. Dan Allah telah mengambil janji setia daripada Bani Israel. Untuk mereka itu taat, tetapi inilah Bani Israel yang terus menjadi bangsa ataupun orang yang zaman berzaman itu terkenal dengan memungkiri janji mereka. Maka itu permulaan surah dengan keterkaitan terhadap ayat yang kita baca pada malam ini. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Dan sambungannya di sini, fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ayat ini menerangkan kedudukan darjat keimanan satu orang apabila ia dilanda ujian. Macam mana kita nak memahami tentang keimanan satu orang apabila dilanda dengan ujian? Ujian itu pasti akan berlaku. Ada di mana-mana ujian. Tapi bagaimana ayat ini mengajar kepada kita tahap keberadaan satu orang dengan ujian?
Maka kata-kata mereka, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu, merupakan sikap berlebih-lebihan mereka dalam kemaksiatan dan keburukan adab mereka dalam mengungkapkan kata-kata yang membawa kepada kekufuran dan penghinaan Allah dan Rasulnya. Ini sama sekali berlawanan dengan mereka yang mengatakan kepada Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti mana apa yang dikatakan oleh Bani Israel, namun kami mengatakan kepada kamu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka, sesungguhnya kami turut serta bersama kamu memerangi mereka. Bani Israel kata, pergilah kamu. Tapi umat Islam kata, pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu dan kami akan bersama-sama dengan kamu. Maka ini adalah ungkapan orang-orang yang beriman. Satu adalah perlu kepada dipimpin. Yang kedua adalah kami akan mengikut kepada pimpinan kami. Berbeza dengan Bani Israel, mereka menyuruh pemimpin mereka buat, tapi mereka goyang kaki. Maka ini bukan satu perkara yang bagus. Maka ini darjat keimanan. Kita lihat bagaimana bezanya antara iman para sahabat dengan iman orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam pada ketika itu. Dan pilihlah kita ini berada di antara iman yang mana. Apakah kita membaca sejarah Nabi Musa dan kita mengatakan bahawa teruknya mereka, tapi sebenarnya kita pun boleh jadi sama sahaja. Ketika benar diajak untuk berjuang fi sabilillah, kitalah orang-orang yang terkebelakang. Inna lillah. Baik. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Baik. Masih lagi pada ayat yang sama. Soalannya kalaulah bukan kerana ujian dan cubaan daripada Allah, sudah tentulah manusia semua boleh mendakwa mereka itu beriman. Maka terangkan penyertaan ini. Kalau tak ada ujian, saya kira kita semua boleh mengaku kita beriman. Sebab itu kata-kata mereka, sesungguhnya kami di sinilah hanya duduk menunggu. Inna hahuna qa'idun. Bermaksud kami takkan ikut serta dengan kamu, maka ini merupakan tindakan mereka yang inginkan kebahagiaan hanya dengan mendakwa bahawa mereka beriman tanpa membuktikannya dengan perbuatan yang menunjukkan keyakinan sewaktu mereka ditimpa dengan ujian. Maka nak tahu macam mana keimanan kita, maka lihatlah bagaimana kita berhadapan dengan ujian. Bila satu orang berhadapan dengan ujian, maka itulah yang akan menentukan aras keimanannya. Takkan ada satu orang pun yang boleh mengatakan, saya ni orang yang sabar selama mana dia belum diuji dan teruji kesabarannya. Tak ada satu orang yang boleh mendapik tanda, sayalah orang yang paling beriman selama mana dia belum pernah diuji keimanannya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudiannya soalan yang keempat. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardh. Mereka itu diharamkan memasukinya 40 tahun. Mereka akan merayau-rayau kebingungan di sepanjang masa tersebut di padang pasir Sinai. Apakah hikmah daripada tempoh 40 tahun mereka merayau dengan bingung di padang pasir Sinai? Kenapa 40 tahun? Baik, berkemungkinan hikmah daripada tempoh masa ini adalah supaya matinya ramai di kalangan mereka yang menyebut kata-kata di dalam ayat sebelum ayat ini bahawa mereka tidak akan ikut Nabi Musa dan Tuhannya pergi berperang. Kata-kata itu terbit daripada hati yang tiada kesabaran dan keteguhan, bahkan ia membuahkan penyembahan musuh dalam diri mereka. Hati mereka langsung tidak mempunyai semangat untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Mereka tidak berusaha meninggikan tahap mereka untuk membina generasi baru yang terdidik akal mereka untuk berkeras dengan musuh, tidak menjadi hamba kepada mereka dan tidak berada dalam kehinaan yang menghalang kebahagiaan mereka. Satu 40 tahun. Kerana 40 tahun, itu sebenarnya kalau sudah mencapai kepada usia itu sepatutnya sudah matang. Tempoh kematangan. Maka 40 tahun, perhatikan sekali lagi, apakah kalau kita sudah sampai 40 tahun, masih lagi berperangai keanak-anakan, maka cek balik. Cek balik betul-betul. Diri kita ni, betul ke kita ni dah 40? Ataupun kita sebenarnya, walaupun sudah melepasi 40, tetapi kita masih lagi 14, 24 tahun. Jangan kita macam tu. Baik, 40 tahun usia kematangan. Sebab itu 40 tahun mereka itu berlegar-legar di dalam padang pasir. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard. Selagi pada ayat yang sama, tapi soalannya adalah terdapat beberapa jenis hukuman atas perbuatan dosa. Maka sebutkan hukuman-hukuman tersebut.
Maka inilah hukuman bagi Bani Israel di dunia, boleh jadi dengannya Allah menghapuskan dosa mereka atau menolak daripada mana hukuman yang lebih besar. Maka Allah hukum di dunia itu, salah satu hikmahnya adalah supaya mereka itu terlepas daripada hukuman yang lebih besar. Sebab itu hari ini kita jangan rasa bila dah buat maksiat, bila kita dah buat salah, tak ada apa-apa pun, dan kemudian kita rasa okey je. Risaulah dengan istidraj. Kita takut Allah bagi. Tapi dekat sana nanti menanti kita hukuman yang lebih besar. Alangkah bagusnya. Bukanlah alangkah bagusnya. Tetapi kalau kita sedar dengan kejahatan dan kesilapan kita dan kemudian Allah mendatangkan peringatan demi peringatan, maka wajarlah untuk kita diberikan peringatan kerana itu kita khawatir terhadap hukuman yang lebih besar di akhirat. Maka ayat ini merupakan dalil bahawa hukuman bagi dosa kadang-kala datang dalam bentuk luputnya nikmat yang sedia ada. Boleh jadi hukuman daripada Allah itu satu adalah bila Allah tarik nikmat. Tertolaknya nikmat yang sebab-sebab kewujudannya telah sedia ada atau tertangguhnya sesuatu nikmat tersebut. Tertolak satu nikmat itu kerana sudah ada sebab-sebabnya. Sebab itu kita membicarakan tentang bagaimana generasi yang terdahulu itu ada pattern kejatuhan, ada pattern kebangkitan. Sebab itu dalam kita belajar sesuatu, saya suka untuk belajar pattern. Sebab itu kalau ada pattern dalam 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 kejayaan, ada pattern dalam kegagalan, maka itu adalah satu perkara yang kalau saya belajar, saya suka perkara tersebut lah. Sebab itu kita mengkaji tentang pattern, salah satu daripada kajian kita, kejatuhan dan juga kebangkitan. Kerana siapa yang memahami tentang corak kebangkitan dan corak kejatuhan, kalau orang berniaga corak uh, kebangkitan dan corak kejatuhan, semua itu ada corak dan juga patternnya. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Maka semua kejatuhan ada sebabnya, semua kebangkitan ada sebabnya. Dia ada dia ada rules, ada sebab dan akibatnya. Baik. Dan ada sebab kenapa ditangguhkan nikmat itu. Kenapa tak diberi sekarang, kenapa nanti baru maka boleh masuk ke sana. Itu semua ada sebab-sebabnya. Maka itulah hukuman-hukuman di atas dosa. Baik, kemudiannya la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma anna bi basati yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'ul zalimin. Sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu untuk bunuh aku, maka aku takkan sekali-kali hulurkan tangan aku untuk bunuh kamu. Kerana aku takut kepada Allah. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali membawa dosa, membunuh aku dan dosamu sendiri. Maka jadilah engkau ahli neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka itu nasihat Habil kepada Qabil. Apa hukum bunuh? Apa hukuman yang akan dikenakan ke atas pelakunya? Ini menjadi hukum untuk kita belajar. Firmannya sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri dengan maksa sekiranya urusan itu berkisar di antara sama ada aku menjadi pembunuh ataupun yang dibunuh, maka aku memilih untuk engkau membunuhku lalu engkau menanggung dosa membunuhkan dosa-dosamu sendiri. Maka firmannya, maka dengan itu menjelah engkau dari ahli neraka dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim, menunjukkan bahawa pembunuhan merupakan antara dosa-dosa besar yang membawa pelakunya kepada neraka. Maka inilah hukum bagi orang yang membunuh, ia merupakan dosa yang besar dan dosa inilah yang akan menghantar satu orang ke neraka. Maka jangan main-main dengan kemaksiatan itu. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Ini soalan yang ketujuh yang terakhir untuk malam ini. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya membunuh saudaranya lalu dia membunuhnya, oleh itu menjadilah dia daripada golongan orang-orang yang. Soalan, adakah terdapat kesan terhadap jiwa yang meringan-ringankan dan mengambil mudah akan maksiat? Hati-hati, ini sudah banyak kali kita bicarakan, jangan ambil ringan tentang maksiat. Firmannya maksud maka nafsu jahat Qabil mendorongnya membunuh saudaranya, bermaksud nafsunya menjadikannya berasa senang untuk membunuh saudaranya, menggalakkannya dan menggambarkan kepadanya bahawa pembunuhan saudaranya itu merupakan satu perbuatan yang mudah dilakukan dengan kerelaannya. Sebab itu orang yang meringan-ringankan maksiat, hati-hati, kerana meringan-ringankan maksiat itu boleh menyebabkan dia terjerumus ke dalam maksiat yang lebih besar. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah dahulu untuk malam ini yang dapat kita perhatikan bersama-sama.
daripada halaman 112. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, yang pertamanya adalah tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, dan yang kedua adalah tentang kisah Habil dan juga Qabil. Bukan sekadar kita mengambil kisah itu sebagai halwa telinga, bukan hanya sebagai untuk penyedap rasa kita, tidak. Tetapi ayat-ayat Al-Quran adalah ayat yang sepatutnya menjadi titik tolak untuk kita terus berubah ke arah yang lebih baik. Sebab itu, usaha kita untuk terus mengingatkan, usaha kita untuk terus mendekatkan diri kepada ayat-ayat Allah akan terus kita laksanakan sedaya mampu kita. Sebab apabila kita tidak tahu yang diajarkan daripada Al-Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Dalam banyak-banyak ilmu yang kita boleh belajar, tetapi jangan kita tinggalkan. In kuntum la ta'lamun, sekiranya mereka tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, sepatutnya kalau tak tahu, tanya pada orang yang tahu. Tapi Allah tak kata fas'alu ahlal ilm. Kamu tanyalah kepada ahli ilmu. Tak. Allah suruh tanya kepada ahli zikr, kepada orang-orang yang azzik, orang-orang yang mampu mendatangkan peringatan, orang-orang yang mereka itu dengan ilmu bukan hanya menambah pengetahuan di kepala, bukan hanya menambah kepuasan di jiwa, tetapi dengan ilmu itu adalah sehingga mereka membawa kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kesidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang kita belajar itu harapnya membawa kepada mengingat Allah, dan sebab itu ada orang yang membawa kepada mengingatkan kita tentang bagaimana menguruskan dunia ini, dan saya mengambil part dalam satu lagi kelompok, iaitu mengingatkan kepada kita bahawa bagaimana untuk terus menguruskan dunia dengan ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini gabung jalin yang perlu kita bina selalu. Masing-masing ada kekuatannya, dan gunakanlah kekuatan ini untuk kita sama-sama menuju dan mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, harapnya insya-Allah. Wallahu taala alam. Sebelum saya terlupa dan sebelum saya serahkan kepada Hajar Redha, siang tadi saya ada bertanya tentang uh, kita nak cari ada dua uh, coffee machine. Uh, Coffee machine ni yang buat tak kisahlah espresso ke americano ke latte ke apa ke. Saya kita nak letakkan satu di tempat pengajian, dan yang keduanya kita juga bercadang untuk meletakkan di surau. Ini salah satu daripada bagaimana kita berfikir untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan juga suasana-suasana yang berada di sekeliling majlis ilmu kita, insya-Allah. Maka siapa yang ada maklumat-maklumat itu, kita tak mampulah nak beli dengan kos yang mahal, dan itu daripada sumber kita, tapi Allah Subhanahu wa taala sumbernya yang tak pernah terhad. Maka kita terus berusaha, dan kalau siapa yang mengetahui tentang hal tersebut boleh maklumkan, insya-Allah, kerana itu untuk kita sebagai salah satu daripada usaha untuk kita menarik ke arah kebaikan ini dengan pelbagai cara, insya-Allah. Naktafi bihadzal qadar. Sekali lagi kita kembalikan kepada Hajah Redha, dan daripada saya itu dahulu, hazabillah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Hajar Redha. Waalaikumsalam. Terima kasih Salam. Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan ilmu yang Ustaz sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya tutup majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.